Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Sembilan Berhad. Hari ini saya berada di Tanjung Karang, Selangor. Okey, ini adalah rumah Encik Sufian. Terima kasih diucapkan kepada Encik Sufian kerana sudi untuk reka dan bina rumah bersama kami di MIH. Okey, rumah ini mempunyai 4 bilik dan 3 bilik air. Panjang dan lebar rumah ini bukaannya adalah 56 kaki kali dengan 29 kaki dengan total keluasan 1295 kaki persegi. Okey, kalau anda boleh lihat, rumah ni mempunyai 2 teres, satu di bahagian hadapan dan satu di bahagian sisi kanan rumah. Okey, kemasan cat kami menggunakan kemasan cat jenama Jordan. Dan seperti biasa, binaan kami di MIH adalah menggunakan bata merah dan atap genting Saga Lagenda. Okay, ini adalah pandangan sisi kanan. Okey, untuk dekor-dekor luar rumah ni kami berikan secara percuma. Maksud dekorasi secara percuma tu adalah kami berikan, kalau anda lihat, kemasan coping, roof line dan syarab plank ni semua. Okay, ini adalah roof line ni semua kami berikan secara percuma. Apa yang ada dalam trigi tu, itulah yang anda akan dapat. Okay, dan ini adalah pandangan hadapan rumah. Okay, untuk longkang perimeter ni kami berikan secara percuma. Itu dah maksudlah. Dan seperti biasa, binaan kami di MIH adalah binaan yang bertangga. Itu dah memang dalam trademark kami. Tapi kalau anda yang tak mahukan tangga, nak landai je boleh, tiada masalah. Okay, dan ini adalah pandangan sisi kiri rumah. Ketinggian beam ni kami berikan 1.5. Nak upgrade boleh, tapi tu ada penambahan lah. Tapi yang 1.5 ni mana spek kami. Okey, tingkap kami menggunakan tingkap casement dengan cermin tinted hitam. Okey, rumah ni menggunakan wiring single phase. Okey, untuk kemasan tas ni kami berikan seluruh rumah kemasan tas. Tapi ni agak kotor. Kami dah bersihkan tapi saya tak pasti macam mana boleh kotor, ada orang lalu. Okey, dan ini adalah bahagian teres. Mempunyai kemasan cornice di bahagian atas. Ini adalah kemasan syarab plank yang saya katakan tadi, yang kami berikan secara percuma. Okay, pintu security door ni dikira upgrade. Ni tu rumah upgrade lah. Okay, jom saya tunjukkan bahagian dalam. Okay, sebelum tu, pintu security door ni dikira single layer. Maksud single layer tu adalah ni. Ini adalah pintu single layer. Okay, dan ini adalah ruang tamu. Saya cuba tunjukkan. Okay, ini adalah ruang tamu berkeluasan 21x17. Okey, untuk ketinggian lantai ke ceiling ni, untuk spek kami berikan adalah 11.5 dan kemasan cornice di seluruh ruang kecuali di bahagian bilik air. Mempunyai satu sliding door di bahagian tepi ni. Ini adalah bahagian teres yang saya katakan tadi. Okey, jom saya tunjukkan. Okey, ini adalah keseluruhan bahagian ruang tamu. Okey, di bahagian ni adalah bilik utama. Bilik utama dan ini adalah surau. Okey, bilik utama, saya memulakan dengan bilik utama dulu. Okey, bilik utama ni menggunakan pintu mounted door dengan kemasan cat jenama Jordan. Okey, dan untuk tombol ni, yang ni tuan rumah yang beli sendirilah. Dan kami boleh tolong pasangkan. Okay, ini adalah bilik utama. Bilik utama ni berkeluasan 15x12. Tapi bilik utama ni keluasannya dah bercampur dengan bilik air lah, bilik air. Termasuk sekali. Okay, ini adalah bilik utama.
Sama juga mempunyai cornice di bahagian atas, plaster ceiling berserta cornice. Dan ini adalah bilik air 1 menggunakan pintu PVC door, jadi sebal. Okay, ini adalah spek kami lah. Tadi saya kata ni pintu PVC ni dikira spek kami, tapi kami menggunakan yang tebal. Okay. Untuk spek bilik air yang kami berikan adalah kemasan tas sehingga ke ceiling dan kelengkapan sanitary asas. Ini adalah tas yang dipilih. Untuk bilik air ni berkeluasan 6x4. Okay, dah jom saya tunjukkan bahagian room bilik solat. Ini adalah bilik solat. Juga setiap bilik menggunakan pintu molded door dengan kemasan cat jenama Jordan. Tombol saya kata tadi ni untuk rumah yang beli sendiri dan boleh kami pasangkan. Kira kontra lah harga. Okay, ini adalah ruang solat dan mempunyai satu ruang wuduk ya sekali di dalam. Okay, bilik ni berkeluasan 8x10. Menggunakan tingkap casement. Dan ini adalah tas yang dipilih ni. Tas ni tas standard kami. Dan kalau boleh ke belakang ni adalah ruang makan. Ruang makan ni berkeluasan 14x10. Dan mempunyai satu bilik air di bahagian tepi. Okay, sinki ni tu rumah yang beli sendiri. Segala aksesori yang selain pada spek kami tu rumah beli sendiri dan kami boleh tolong pasangkan selagi sekerja kami ada di tapak lah, di side tapak. Okay, ini adalah bilik air 2. Bilik air 2 sama juga kemasan tas sehingga ke ceiling. Untuk tas semua anda boleh tentukan mengikut cita rasa anda. Dan ini adalah tas yang dipilih. Okay, ini adalah pintu PVC tebal seperti saya tadi. Okay, untuk rumah ni agak unik sebab bilik airnya ada 3 dan 1 di bahagian belakang. Kalau rumah nak request toilet di bahagian belakang, tiada masalah. Okay, saya tunjukkan. Okay, kita go through kepada bilik 4 dan bilik 3. Ini adalah bilik 3. Okay, ini adalah bilik tidur 3 berkeluasan 11x10. Untuk bilik 3 dan bilik 4 ni sama keluasannya adalah 11x10. Okay, ini adalah pintu molded door kami menggunakan kemasan cat Jordan. Okay, jom saya tunjukkan. Okay, ini adalah yang saya katakan tadi. Yang saya tunjuk. Okay, di bahagian luar ni anda boleh lihat tuan rumah request nak satu bilik air di bahagian luar. Maafkan saya agak bising ya sebab ada pembinaan. Okey, ini adalah satu bilik air di bahagian luar. Owner yang request menggunakan pintu PVC. Cuma saya tak boleh tunjuklah sebab dah berkunci. Sebab kami di Image, kami reka dan bina rumah mengikut cita rasa anda. Anda nak bilik air bahagian luar ke, dalam ke, semua terserah anda. Berapa bilik pun mengikut anda juga. Okay, ini adalah bahagian dapur. Mempunyai kemasan plaster, ceiling serta cornice. Untuk tabletop kami berikan secara percuma. Dan kemasan tas semua anda boleh pilih. Dan ini adalah sinki yang standard kami lah. Okay, untuk keluasan tabletop ni mengikut kepada keluasan dan harga rumah anda. Okay, ini adalah lebihan-lebihan cat dan tas. Okay, saya suka itu sahaja daripada saya. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Senyap Berhad. Kami di MIH Reka dan Bina mengikut bajet anda. Assalamualaikum.